kumpulan kami akan membentangkan langkah 1. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk satu video. Awak semua fokus berdekat sebab nanti cikgu ada soalan. Boleh? Boleh cikgu. Okey, tengok betul-betul ya. Ada Papa Zola cikgu. Ya, awak semua Papa Zola ke? Ada pipi cikgu. Wah, kejap. Wow,
setakat udara je, tapi tempat tinggal sekali yang kita kena bersihkan dia. Makanan, ekosistem. Faida dah baca Faida? Boleh cikgu. Okey, Faida dah baca. Pentingnya menjaga alam sekitar. Pertama udara dapat memberikan udara bersih untuk pernafasan. Betul. Bayangkan kalau kotor macam mana? Saya tak ada bernafas cikgu. Busuk. Ya, busuk. Lepas tu Batuk. Ya, batuk. Panas. Masuk hospital. Masuk hospital. Okey, seterusnya. Yang kedua, tempat tinggal. Ya. Dapat menyediakan tempat tinggal untuk haiwan. Betul. Bayangkan kalau tak jaga sekitar, kita bawa pokok-pokok. Nampak tak banyak kes gajah-gajah tiba-tiba ada di highway. Apa lagi betul? Sebenarnya tengok TikTok cikgu. Okey. Pakai main TikTok ke? Ayah saya bukti Ayo macam tunjuk video gajah tu. Ya. Kan? Gajah-gajah banyak dah keluar sekarang. Okey, seterusnya. Yang ketiga, makanan. Dapat menyokong sumber makanan manusia seperti sayur-sayuran dan ikan. Dan yang keempat, ekosistem iaitu membantu meningkatkan keseimbangan ekosistem. Betul, pandai. Baiklah, Boleh duduk. oh ya duduk. Terima kasih pada terima kasih kepada kalian tadi. Terima kasih. Baiklah, tengok. Ni masalah yang berlaku lah kalau awak semua tak jaga alam sekitar, kalau awak semua tak nak apa cakap benda tak gotong royong lah, malas-malas tak boleh lah kan. Kalau ada kat sekolah tu, ada kat kampung ke, kena je. Okey, kena sertai. Baiklah, masalah yang berlaku jika tak jaga alam sekitar apa? Pencemaran. Macam kita beritahu tadi, udara, air, tanah dikotor. Bayangkan, tanah kotor, kita nak bijak pun rasa kotor segeli, betul tak? Betul cikgu. Kan? Jadi, kita kena jagalah. Kalau contohnya macam duduk, apa dia tak? Macam, apa cakap, punya sedara mara ke duduk dekat area kilang-kilang ada tu? Ada cikgu. Macam mana dia punya, ada tak dia cerita-cerita pasal udara Dia ke? cakap dia selalu batuk. Selalu batuk kan betul tak? Banyak lori. Ya, banyak lori, banyak kilang. So, udara tercemar, okey? Baiklah, seterusnya pemanasan global, suhu bumi meningkat. Macam sekarang kan cikgu. Betul, masa sekarang panas kan? Balik rumah awak tak ada aircon ke? Ada cikgu. Dia pakai Sama kita lah. cikgu. Sama, macam tu tak ada aircon. Jadi panas kan? Memang panas sangat sekarang, okey? Seterusnya kemusnahan habitat. Macam yang cerita terangkan tadi lah. Gajah, tak tahu nak tinggal kat mana lah. Gajah terpaksa pergi tiba-tiba dekat highway, tiba dekat situ, tiba dekat sini. Sebab apa? Tempat tinggal dia orang ada orang yang cakap memusnahkan. Betul. Dan seterusnya, kekurangan sumber asli. Air bersih dan makanan yang terhan. Bayangkan air kotor. Kita nak minum air kotor. Ada sakit perut. Ya, ada sakit perut, ada penyakit kulit, gatal-gatal. So, awak semua kena pastikanlah. Okey, jagalah sekitar. Okey. Baiklah, seterusnya, langkah-langkah menjaga alam sekitar. Siapa nak baca? Hazina nak baca apa? Langkah menjaga alam sekitar. Yang pertama, kita semula iaitu mengasingkan sampah kepada plastik, kertas dan bahan kaca untuk digunakan semula. Yang kedua, menanam pokok. Menanam pokok ni membantu membersihkan udara dan menghijaukan kawasan. Yang ketiga, kurangkan plastik, gunakan beg kelas semula atau bahan mesra alam. Yang keempat, jimatkan aliran elektrik, tutup parit dan suis apabila tidak digunakan. Yang kelima, jaga kebersihan iaitu dengan membuang sampah ke dalam tong sampah. Betul. Awak buat tak semua ni Hazina? Tak. Saya buat Nombor satu je? Nombor satu je? Nombor Nombor dua satu? tak, saya tak buat. Faida buat nombor berapa je? Saya buat nombor 1 saya buat. Okey, satu. Nombor 2 mak saya buat. Awak buat nombor dua. Nombor 3 pun mak saya buat. Okey. Yang keempat mak saya suruh buat. Okey. Awak buat? Saya buat lah sebab mak saya suruh buat. Yang kelima? Yang kelima saya buat. Ya, Hazina tak buat ke yang kelima? Buat Buat. sampah kereta sampah. Ya. Masa marah kita buat. Betul. Jadi kena pastikan lah. Nak buat sampah tu jangan buat kereta. Tiba-tiba kan. Makan limpah, makan apa-apa pun. Tak boleh lah macam tu. Kita pegang sampai kita jumpa tempat sampah. Lepas tu kita buang. Okey? Baiklah. Ini adalah langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar. Pastikan. Awak boleh bagi tahu kawan-kawan. Mana kawan-kawan? Contoh kawan-kawan macam buang sampah rata-rata. Cakap mana boleh? Ya. Saya tak bermampang. Ya. Nasihat kawan-kawan. Cakap mana boleh kena jaga kebersihan. Macam tu. Okey? Okey, ni tadi yang mula kita kena terapkan dari diri. Menjaga alam sekitar ni untuk apa? Untuk menerapkan tanggungjawab dari diri kita. Untuk menerapkan kerjasama. Contoh macam mana kerjasama? Gotong royong cikgu. Ya, betul. Gotong royong. Lagi kerjasama macam? Sama-sama jaga
macam dekat papa pipi tadi dia cakap apa? Kalau buang sampah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul. Jadi lepas ni, kalau nak buang sampah, buang dalam sampah lah. Macam rasa kecil ni tak apalah buang pun, tak boleh lah. Lama-lama nanti bayangkan Farida buang satu, Hazika buang satu, awak kat belakang buang satu. Lama-lama jadi bukit. So banyak, betul tak? Betul. Ya, betul. Ada lipas. Apa? Ada lipas. Ya, ada lipas, ada apa lagi? Ada Serangga. Tikus. serangga, tikus. Ada nyamuk je pun, nyamuk Aedes. Betul, nyamuk Aedes dah nanti masuk hospital pula. Tahu tak ada kes sampai nyamuk Aedes tu sampai menyebabkan